Bukan sahaja murid-murid, rakyat Malaysia, semua orang keliru dengan perkara ni. Perkataan kecantikan. Kecantikan ni kena ada 1K ke ataupun kena ada 2K? Sebelum saya memberikan penerangan, saya nak murid-murid dan rakyat Malaysia memahami peraturan imbuhan terlebih dahulu. Dalam bahasa Melayu ni kita ada peraturan tata bahasa, kita ada peraturan imbuhan. Kalau imbuhan ada di awal dan akhir kata, kita panggil imbuhan tu sebagai imbuhan apitan. Maka kalau ada imbuhan ke di awal perkataan, belakang dia mesti ada akhiran an. Barulah betul. Kalau ke kan, salah. Boleh faham? Kenapa salah? Sebab imbuhan apitan sebegini tidak wujud dalam bahasa Melayu. Saya ulang ya. Awalan ke perlulah diikuti akhiran an. Baru betul. Kenapa yang ni salah? Sebab tidak wujud dalam bahasa Melayu. Sekarang saya nak tanya satu soalan. Keunikan. Yang mana yang betul? Yang atas ke yang bawah? Kalau depan ada imbuhan ke, belakang dia mesti ada akhiran an. Very good. So yang atas ni betul, yang bawah ni salah. Mungkin anda tanya, cikgu, yang tengah-tengah ni kita panggil dia apa? Perkataan unik di tengah-tengah ni kita panggil dia sebagai kata dasar. Sama juga di atas. Kecantikan. Cantik di tengah-tengah ni kita panggil apa? Kata dasar. Faham? Saya Cikgu Anan, guru Bahasa Melayu di Star Tutor Online Tuition. Sekiranya anda ingin skor A dalam Bahasa Melayu ataupun nak improve dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, saya sedia membantu anda. Hubungi Star Tutor sekarang.